Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Rozi bin Kasim dan rakan-rakannya sedang menonton. Baiklah, dalam video ini saya akan membentangkan wawancara kendiri bagi kursus KPG 3013 Insan Guru Profesional yang merangkumi elemen pra dan elemen pasca. Baiklah, pada bahagian 1, pada peringkat awal, saya diminta untuk menggambarkan diri saya sebagai suatu objek. Saya memilih untuk mengibaratkan diri saya sebagai sebuah lampu lava yang berwarna biru. Lampu lava ini melambangkan ciri saya yang bersifat tenang, tidak tergesa-gesa dan sabar. Pergerakan lampu lava yang bergerak secara perlahan apabila dipanaskan, ini melambangkan diri saya ketika menghadapi tekanan atau cabaran dalam kehidupan. Cahaya lampu lava yang tidak terang juga melambangkan diri saya yang tidak suka menonjolkan diri, sebaliknya ingin memberi ketenangan dan aura yang positif. Andai bintang tak lagi berseri. Jika saya diminta untuk menjadi insan yang lain, saya ingin menjadi seperti Datuk Siti Nurhaliza. Saya mengagumi disiplin, ketekunan, kesabaran serta kerendahan diri beliau walaupun telah mencapai kejayaan besar. Nilai-nilai ini saya jadikan teladan dalam membentuk diri sebagai insan yang beretika, menjaga tutur kata dan profesional dalam tindakan khususnya sebagai bakal guru. Bahagian 2. Berdasarkan pengamatan terhadap diri sendiri, saya mendapati terdapat beberapa ciri kepribadian yang saya miliki sebagai insan guru perantis, iaitu sabar, empati dan bertanggungjawab. Kesabaran amat penting dalam mendidik murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang berbeza. Sifat empati pula membantu saya memahami perasaan serta keperluan murid agar pendekatan pengajaran dapat disesuaikan dengan lebih berkesan, manakala sikap bertanggungjawab mencerminkan integriti seorang guru dalam melaksanakan amanah dengan teliti dan berdisiplin. Namun begitu, saya juga menyedari terdapat kelemahan yang saya perlu perbaiki, khususnya dari segi pengurusan masa dan kurang keyakinan ketika berkomunikasi. Saya sering berasa gemetar ketika bercakap di hadapan orang ramai dan kurang menyusun jadual secara sistematik. Oleh itu, saya cuba mengubah diri saya dengan menyertai pelbagai program, latihan dan juga pembentangan secara konsisten. Bahagian 3. Merujuk semula wawancara kendiri di bahagian 1, saya mendapati pemahaman diri saya semakin lebih matang dan lebih jelas. Nilai kesabaran, ketenangan emosi dan sikap positif yang diibaratkan melalui lampu lava masih relevan dan semakin kukuh hasil pengalaman pembelajaran sepanjang kursus KPG 3013. Seterusnya, merujuk wawancara kendiri di bahagian kedua, ciri-ciri sebagai insan guru perantis seperti empati, tanggungjawab dan kesabaran masih menjadi panduan utama dalam perkembangan diri saya. Bahagian 4. Sepanjang mengikuti kursus KPG 3013 ini, sifat empati yang terdapat dalam diri saya semakin berkembang melalui projek santun masyarakat yang dijalankan di Rumah Anak Yatim Damai Kuang, Selangor. Pengalaman ini memberi ruang kepada saya untuk menyantuni anak-anak yatim serta mengenali latar belakang kehidupan mereka sebelum melaksanakan sesi pengajaran. Melalui interaksi secara langsung, saya belajar bahawa setiap murid mempunyai cerita dan cabaran hidup yang berbeza. Pengalaman ini menyedarkan saya bahawa peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga memahami emosi, bersikap prihatin dan membimbing dengan penuh kemanusiaan. Implikasi refleksi ini dalam pembentukan diri saya sebagai insan guru profesional amat signifikan. Saya merumuskannya kepada 2 bahagian utama, iaitu untuk saya terus mengamalkan refleksi kendiri secara berterusan dan mengekalkan nilai profesionalisme dalam diri saya untuk menjadi seorang pendidik yang berjaya dan berintegriti. Setakat itu daripada saya. Sekian. Terima kasih.